negeri tersendiri, bukan projek. Ya, ini adalah pelaburan swasta Bumi Putra, 100% anak Kelantan. Nama apa projek apa dia panggil? Yang ke supply base ialah APKB Resources. Yang supply base ialah Kuala Besar supply base, ya. Yang ke terminal minyak ialah APKB Resources. Terminal minyak. Terminal simpanan minyak. Minyak ataupun gas saja. Yang terminal tu simpanan minyak. Yang supply base itu adalah untuk aktiviti exploration di kawasan Joint Development Authority dan juga kawasan yang bertindak dengan Vietnam. Kuala Besar Supply Base, KBSB. Untuk discovery tentang sumber minyak dengan gas ni bila secara rasmi dimaklumkan oleh kerajaan negeri? Setakat hari ini belum dirasmikan, tetapi kalau saudara buka carian internet kawasan PM301 saya rasa telah diisytiharkan oleh Petronas sendiri, ya, pada tahun 2004 dan 2005 selepas election, ya. Kalau ikut carian internet, saudara boleh buka internet, utusan online umpamanya PM301 ni, penemuan tu adalah pada tahun 2004-2005. Alhamdulillah, nampaknya jentera PAS mendahului jentera parti lawan di seluruh negara, ya. Cuma sekarang ni kita bimbang adakah ini satu strategi Barisan Nasional tidak menggerakkan jenteranya. Saya terima laporan macam di Pokok Sena, di Jerlun, di Kedah, di seluruh negara, macam jentera Barisan Nasional ini beku ataupun kaku, ya. Tetapi kita mengingatkan ahli-ahli kita, petugas kita, bahawa mungkin ini adalah satu strategi Barisan Nasional, ya. Tetapi kita tak pernah menghadapi situasi seperti ini sebelum ni. Jadi kita pun tertanya-tanya apa sebab jentera parti lawan ini tidak digerakkan. Mungkin mereka nak jimat stamina ke, nak reserve stamina untuk pusingan akhir. Saya rasa itu agak mustahil, ya. Mustahil. Kerana kita boleh rasa sambutan rakyat, ya. Tadi saya minum kedai kopi, saya tak kenal dua orang tu. Saya kata insya-Allah PAS kena menang gini-gini. So di mana saja kita pergi, orang kita tak kenal ini menunjukkan sokongan, ya. Dan saya dah sebut semangat tu macam tahun 99, ya. Kita rasa kehangatan sokongan rakyat. Dan gembar-gembur ini saya rasa adalah satu psychological warfare saja. Mereka taklah sekuat itu, ya. Not that strong. Yang dia nak dia orang nak bawa balik pengundi luar ni, kan. Pada 2 hari bulan ni Tok Guru sendiri dan saya akan berjumpa dengan anak-anak Kelantan di perantauan di Kuala Lumpur yang dijangkakan dihadiri lebih kurang 2,500 orang anak-anak Kelantan, ya. Jadi sambutan kepada seruan kita supaya mereka balik mempertahankan kerajaan negeri adalah amat menggalakkan, ya. Bila petugas kita berhubung dengan anak-anak Kelantan ini, seorang saja yang refuse pergi kerjasama setakat gini. Beribu-ribu lagi tu sangat positif, menawarkan diri untuk balik, dan setengahkan balik dengan kenderaan mereka sendiri. Setengah keadaan mereka sendiri menyediakan bas, ya. Cuma kita koordinat dari segi senarai supaya mereka cukup orang satu bas. Setengah tu dia orang bayar sendiri sewa, dan setengah balik dengan kereta. Tetapi kita koordinat dari segi senarai yang nak balik tu, supaya kita dapat tahu berapa jumlah yang nak balik. Hipotesis Barisan Nasional untuk ambil Kelantan ni saya rasa adalah gembar-gembur semata-mata. Dan jika sekiranya sekarang ni, bukan kita kata dia akan ambil, yang kita simpan dalam pelaburan di CIMB adalah hampir 80 juta, ya. Dan bila kita ambil tanah Velcra, kita akan dapat pendapatan baru 1 tahun 24 juta, ya. Jadi saya rasa usaha-usaha ini membuktikan kita telah mempersiapkan Kelantan secara jangka panjang. Kalau kita rasa nak kalah, kita belanjakan duit ni.
Tapi pasal kita rasa kita akan terus mentadbir Kelantan, maka kita masih simpan simpanan-simpanan ini tidak dibelanjakan. Hutang kita antara yang tunggakan yang terendah kedua di Malaysia selepas Sarawak ya. Sarawak dia tak ada tunggakan langsung, ada lebih kurang 1 juta lebih. Tunggakan Kelantan yang terakhir ialah lebih kurang 4 juta. Berbanding Penang yang paling rendah, saya ingat dalam tunggakan ya, agak lebih besar, 100 juta ke atas dan sebagainya. Jadi macam mana Barisan Nasional boleh kata mereka lebih berkeupayaan mentadbir, sedangkan semua negeri yang Barisan Nasional perintah gagal membayar hutang kerajaan persekutuan seperti yang dijadualkan, sehingga berlaku tunggakan. Macam di Johor lebih daripada 1.2 bilion ya. 1,200 juta tunggakan. So macam mana awak kata awak lebih berkemampuan, sedangkan semua yang negeri-negeri Barisan Nasional perintah ni fumble lah, tak perform ya. Kita mengamalkan pentadbiran yang smart. Kita ada duit, tapi kalau ada duit lain nak bagi, apa salah kita minta ya? Itu tunjukkan Tok Guru ni pandai ya? Mengenai financial juga, Dato' Ahmad kata sekiranya PAS turun pemerintah adjust 112 bilion macam kita, anak kita dengan bapak kita ada tabung. Nah, macam anak saya, dia pergi sekolah RM3 satu hari, tapi kadang-kadang dia minta RM4 ke ni. Nah, jadi dia boleh masuk duit dalam tabung dia pasal dia compete dengan adik-beradik dia. Tabung siapa yang paling penuh sekali. So kadang-kadang duit abad dia pun dia ambil boleh lah. Jadi challenge. Nanti yang jadi gaduh tu. Jadi itu bergantung kepada kelincahan seseorang untuk meningkatkan performance dia. Kalau kita pandai pujuk kerajaan pusat, dia bagi duit pada kita. Tapi sebahagian duit itu adalah hak kita, macam Felda. Memang saya tuntut dengan Felda dan kita dapat 95 juta ringgit. Tapi ini bukan ihsan Felda. Ini hak kerajaan dan rakyat negeri Kelantan yang selama ini diabaikan oleh Felda. Mengenai ACER tadi, sekiranya PAS turun pemerintah 112 bilion akan hilang, Kelantan akan hilang 112 bilion. Macam mana? Koridor-koridor ni kalau kita lihat dari segi matematik tak logik. 5 koridor tu dah hampir 1 trilion lebih. Mana nak cari duit 1 trilion? Sampai hari ni kita tak tahu macam mana kerajaan nak mengutip ataupun raise membangkitkan mencari duit sebanyak 1 trilion. Jadi ini adalah barang khayal saja ya. Dalam ECR saya bagi contoh ya. Satu daripada contoh program dia ialah penanaman getah seluas 70,000 hektar ya. Itu contoh ya. Tapi duit tu daripada mana? Kita tidak pernah dijelaskan. Dan jika keseluruhan koridor ini dilaksanakan memakan wang lebih daripada 1 trilion, saya ingat adalah terlalu fantasi lah. Fantasi. Sebab itu koridor-koridor yang dilancar ni belum ada yang take off ya. Di Kedah koridor utara sampai hari ini yang berjalan hanya tanaman jagung seluas 100 hektar. Itu saja. Tapi kos tanaman jagung saya ingat taklah sampai 100 juta. 1 bilion tak sampai.